belajar dengan gembira bersama Cikgu Yasmin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam CY Podcast. Kali ini kita akan membincangkan tentang satu pendekatan yang digariskan dalam kurikulum prasekolah 2026, iaitu pendekatan projek. Pada episod lepas kita dah kupaskan tentang apa itu pendekatan projek. Episod kali ini kita akan kupas lebih lanjut tentang pendekatan projek dalam pendidikan awal kanak-kanak. Pernah tak anda yang sedang mendengar podcast ini terfikir sesuatu yang pelik tentang budak-budak prasekolah ni? Pelik macam mana itu? Macam ni, mereka ni boleh hafal berpuluh-puluh nama dinosaur yang nama dia sangat rumit lah. Macam Pachycephalosaurus atau Triceratops kan? ya, betul. Sebut berbelit lidah, tapi mereka lancar je. Tapi bila anda bagi arahan mudah, macam minta mereka simpan mainan, 5 minit lepas tu mereka boleh lupa terus. Ya, itu satu fenomena yang sangat biasa sebenarnya. Dan rahsianya bukan sebab kapasiti memori mereka tu terhad atau apa. Habis tu? Ia lebih kepada macam mana otak manusia ni berfungsi. Terutamanya pada usia 8 tahun ke bawah. Otak mereka ni direka untuk menyerap maklumat secara maksimum bila ia didorong oleh minat semula jadi mereka sendiri. Oh, maknanya bila mereka berminat, automatik memori tu jadi kuat. Tepat sekali. Dan inilah teras kepada penerokaan mendalam kita hari ini. Pendekatan projek yang kita bincangkan ini, ia pada asasnya mengubah cara kita melihat bilik darjah. Ia bukan sekadar satu taktik mengajar yang baru. Ia sebenarnya satu anjakan besar yang cuba memanfaatkan tenaga dinosaur tadi tu ke dalam pembelajaran seharian mereka. Menarik. Jadi misi penerokaan kita bersama anda hari ini tidak kira sama ada anda seorang pendidik yang mungkin sedang mencari nafas baru untuk kelas anda, atau mungkin anda seorang ibu bapa atau sekadar individu yang suka psikologi pembelajaran. Ya, topik ni sangat relevan untuk semua. Betul. Kita nak lihat macam mana anjakan ni berlaku. Berdasarkan sumber yang kita rungkai hari ini, terutamanya daripada Kaplan Early Learning Company, kita akan faham macam mana kelas biasa boleh berubah menjadi satu pengembaraan amali yang luar biasa. Dan sumber dari Kaplan ni sangat kukuh ya, sebab mereka dah lama dah berdekad-dekad buat kajian pasal keberkesanan pendekatan ni. Jadi, mari kita mulakan dari awal. Sebelum kita bercakap tentang faedah kognitif dan sebagainya, kita perlu faham macam mana percikan pertama sesebuah projek tu bermula. Maknanya macam mana seorang guru tertentukan topik projek tanpa dia buka buku teks yang ada silibus kaku tu. Semuanya bermula dengan satu benda asas, kemahiran memerhati. Memerhati. Ya, pendidik kena meletakkan diri mereka sebagai pemerhati yang sangat teliti. Ia tak perlukan guru tu untuk perah otak fikir idea yang bombastik atau canggih-canggih dari udara. Maknanya tak perlu sediakan modul yang tebal-tebal lah dari malam sebelum tu. Tak perlu. Sebaliknya, mereka cuma perlu beri perhatian kepada soalan-soalan organik yang budak-budak ni tanya sepanjang hari. Oh, contohnya macam mana tu? Contohnya, apa yang mereka bualkan masa tengah beratur basuh tangan? Atau apa yang mereka tenung lama-lama masa kat taman permainan? Kalau kita gunakan analogi, guru ni sebenarnya macam bertukar jadi detektif lah kat taman permainan. Kan? Ya. Ya, betul tu. Detektif yang cari petunjuk. Sedang mengumpul petunjuk yang kanak-kanak tinggalkan. Katakanlah, ada sekumpulan kanak-kanak ni, setiap hari mereka kumpul kat satu sudut taman permainan sebab diorang terjumpa laluan semut. Itu satu contoh petunjuk yang sangat bagus. Kan? Dan diorang mula tanya, ke mana semut ni bawa serbuk roti tu? Kenapa semut jalan berderet? Di sinilah guru tangkap petunjuk tersebut. Betul. Tapi, kejap. Mari kita lihat dari sudut realiti bilik darjah yang sebenar. Silakan. Kalau saya ni seorang pendidik yang terikat dengan objektif kurikulum, idea untuk ikut je apa yang terlintas di fikiran kanak-kanak ni kedengaran macam satu resepi untuk kelas jadi huru-hara. Itu bantahan yang paling biasa kita dengar. Maksud saya hari ni dorang minat semut. Esok dorang nampak awan gelap tiba-tiba nak belajar pasal hujan. Lusa, lori sampah lalu depan sekolah, dorang tukar minat lagi. Ya, macam hilang arah kan. Ya.
Jadi macam mana kita nak elak kelas daripada jadi tak keruang kalau kita asyik tukar topik ikut minat dorang? Okey, ini kerisauan yang sangat valid. Tapi perbezaan utama dalam pendekatan projek ni adalah perbezaan antara melayan kehendak spontan yang sementara berbanding membina struktur ke atas minat yang berterusan. Oh, maknanya kita bukan layan semua benda. Tidak. Pendekatan projek ni bukan bermaksud kita buang jadual dan biarkan kelas jadi macam pasar malam. Apa yang guru buat adalah memerhati pola. Pola? Maknanya kalau benda tu berulang. Tepat sekali. Jika minat terhadap semut tu berterusan, katakanlah selama beberapa hari, dan ia melibatkan ramai kanak-kanak, bukan seorang dua je. Okey, faham. Bila itu berlaku, guru akan ambil minat tersebut dan letakkannya ke dalam satu kerangka penyiasatan yang sangat berstruktur. Ia boleh berlarutan dari beberapa hari hingga ke beberapa minggu. Jadi kita menyalurkan minat organik tu ke dalam satu sistem yang formal lah sebenarnya. Betul. Dan bila bercakap tentang kerangka ni, sumber kita ada merujuk kepada satu buku yang sangat bagus, bertajuk Picturing the Project Approach. Yes. Buku ni ada menggariskan strategi yang memecahkan pendekatan ni kepada 3 fasa utama. Ya, 3 fasa yang mengubah rasa ingin tahu menjadi pencapaian akademik. Okey, mari kita bedah ketiga-tiga fasa ni satu persatu supaya anda yang mendengar ni boleh nampak gambaran sebenar. Macam mana huru-hara tadi tu bertukar jadi akademik. Bagaimana fasa 1 bermula? Fasa 1 ni kita panggil fasa permulaan atau perancangan. Okey. Pada peringkat ni, guru dan kanak-kanak akan duduk bersama, mereka akan nilai apa yang mereka dah tahu dan apa yang mereka ingin tahu. Boleh berikan contoh dengan semut tadi tak? Macam mana situasi dia dalam kelas? Boleh. Bayangkan guru bentangkan satu kertas mahjong yang besar, lepas tu dia mula bina peta minda atau jaring idea bersama budak-budak ni. Oh, web of ideas tu. Ya, kanak-kanak mungkin akan cakap benda-benda rawak macam semut warna hitam atau semut gigit sakit atau semut suka gula. Dan guru just tulis je semua tu. Ya, guru catatkan semuanya. Ini mengesahkan pengetahuan sedia ada mereka. Kemudian, guru akan masuk ke bahagian penting dengan bertanya, jadi apa yang kita nak siasat tentang semut ni? Di sinilah soalan-soalan inquiry tercipta. Betul, soalan yang datang dari budak-budak tu sendiri. Saya nampak macam mana tu bina asas yang kukuh. Tapi saya nak bagi satu cabaran realiti lagi kat sini. Silakan, apa dia tu? Katakan masa sesi peta minda semut ni tengah rancak, tiba-tiba ada seorang budak ni nampak helikopter lalu kat luar tingkap. Aha. Dia pun menjerit teruja pasal helikopter. Lepas tu, budak-budak lain semua mula hilang fokus dan ikut bercakap pasal helikopter. Situasi yang sangat realistik. Kan? Jadi, sebagai guru, adakah kita kena padam peta minda semut tadi tu dan mula lukis helikopter pula demi meraihkan minat mereka? Jika guru buat macam tu, itulah yang akan menyebabkan kelas hilang arah macam yang anda cakap awal-awal tadi. Jadi apa yang patut guru tu buat? Di sinilah kemahiran fasilitasi seorang guru diuji. Guru tu tak boleh menolak atau memarahi kanak-kanak tu. Sebab itu akan mematikan rasa ingin tahu mereka. Betul, kita tak nak diorang rasa takut nak bersuara. Sebaliknya, guru menyerap gangguan tersebut dan mengaitkannya kembali kepada topik asal. Wah, macam mana tu? Macam mana nak kaitkan helikopter dengan semut? Guru mungkin akan respon macam ni. Wah, helikopter terbang tinggi di udara. Cuba kawan-kawan fikir, helikopter bergerak di udara, semut bergerak kat mana? Adakah semut ada sayap untuk terbang macam helikopter? Oh, wow. Itu sangat bijak. Kan? Dengan cara ni, guru mengesahkan pemerhatian budak tu. Maknanya dirasa dihargai, tapi pada masa yang sama, guru bawa tumpuan kelas kembali ke darat, ke sarang semut tadi. Membawa mereka kembali ke landasan yang betul, tanpa mematikan semangat. Sangat praktikal. Okey, so selepas soalan-soalan inquiry ni dikumpul dalam fasa 1, kita bergerak ke fasa 2. Ya, fasa kerja lapangan atau penyiasatan. Dan daripada apa yang kita baca dalam sumber, saya faham ini adalah jantung kepada keseluruhan pendekatan ini. Apa rupa bentuk bilik darjah pada fasa ni? Pada fasa ni, bilik darjah berubah sepenuhnya menjadi makmal hidup. Ini adalah fasa di mana penglibatan aktif atau hands-on engagement mengambil alih. Maknanya tak ada lagi duduk diam kat meja. Tak ada. Berdasarkan soalan yang mereka bina dalam fasa 1 tadi, kanak-kanak ni mula cari jawapan. Mereka tak lagi duduk dengar guru beri fakta pasal kitaran hidup semut di depan kelas. Okey, mari rungkai perkara ni.
Perbezaannya ni macam membaca buku resepi tentang cara nak bakar kek berbanding dengan anda sendiri masuk dapur. Ya, analogi yang sangat tepat. Anda uli tepung, anda pecahkan telur, tangan anda jadi kotor dan tangan yang kotor itulah sebenarnya yang membina memori. Tepat sekali. Dalam konteks semut tadi, budak-budak ni mungkin akan keluar semula ke taman. Mereka bawa kantar pembesar, bawa papan keratan untuk lukis rupa bentuk habitat semut. Mereka betul-betul jadi penyelidik kecil. Ya. Dan bila balik ke kelas, mereka mungkin guna tanah liat atau blok kayu untuk bina teruung semut buatan mereka sendiri. Guru juga mungkin jemput pakar. Pakar semut. Faedah pertama tadi, iaitu impak kognitif dan penglibatan aktif. Selalunya, kita dengar orang cakap kaedah amali ni bagus sebab budak-budak suka bermain. Tapi mari kita tengok jauh ke dalam otak mereka. Ya, mari kita lihat dari sudut neuroscience sedikit. Kalau kita fikir pasal kaedah tradisional di mana guru berdiri kat depan dan beri penerangan, ia ibarat kita duduk di kursi penumpang dalam sebuah kereta. Bila anda jadi penumpang, anda mungkin sampai ke destinasi, anda mungkin serondok tengok pemandangan kat luar tingkap. Tapi, kalau keesokan harinya anda disuruh memandu sendiri ke tempat yang sama, Anda tak akan ingat jalan tu kan? tepat sekali. Anda tak ingat kenapa? Sebab otak anda tak terpaksa berfikir secara aktif masa jadi penumpang. Anda cuba bersandar? Perbandingan yang sangat kuat. Dan sumber kita sangat menekankan perkara, kenapa ia penting ni? Bila kanak-kanak cuma mendengar, mereka adalah penumpang. Ya. Tapi melalui fasa 2 tadi, melalui pengalaman amali, kanak-kanak secara paksa diletakkan di kerusi pemandu. Maknanya otak diorang terpaksa bekerja keras. Ya, maklumat yang asalnya sekadar abstrak tu bertukar jadi realiti. Bila anda memandu, otak anda secara aktif membina peta spesial. Anda kena peka di mana simpang, kat mana lampu isyarat. Secara neurologinya, bila kanak-kanak ni menyentuh tanah atau berbincang dengan kawan macam mana nak susun blok kayu jadi teruung dan perhati semut bergerak, sinaps dalam otak diorang sedang rancak berhubung. Sumber kita sebut sebagai pengekalan pengetahuan yang tinggi atau knowledge retention. Betul. Ia melekat dalam ingatan mereka untuk jangka masa yang panjang. Mereka bukan hafal fakta untuk ujian hari Jumaat, lepas tu lupa habis hari Isnin. Mereka ingat sebab ia dah jadi sebahagian daripada pengalaman hidup mereka. Dan pengalaman hidup tu, ia perlu dirumuskan untuk melengkapkan kitaran pembelajaran ni. Maknanya ia tak boleh terkantung macam tu je lah. Tak boleh. Dan inilah yang membawa kita ke fasa terakhir dalam Picturing the Project Approach, iaitu fasa 3. Kemuncak dan perkongsian. Okey, fasa penutup. Setelah mereka berhari-hari atau berminggu-minggu menyiasat, bina model dan lukis carta, macam mana penutupan yang bermakna itu dilaksanakan? Ia perlu ditutup dengan cara yang meraihkan usaha mereka. Adakah guru cuma tampal hasil kerja tu kat papan kenyataan kat belakang kelas tu? Oh tak, ia jauh lebih interaktif daripada tu. Fasa 3 ni adalah tentang kanak-kanak menyampaikan apa yang mereka pelajari kepada khalayak. Khalayak? Maksudnya ada orang luar yang datang tengok? Ya, khalayak ni boleh jadi kelas prasekolah yang jiran sebelah tu. Atau ibu bapa yang dijemput hadir khusus untuk hari itu. Wow, macam expo lah ni. Ya, mereka mungkin buat pameran mini atau gallery walk. Kanak-kanak ni akan berdiri kat sebelah model terowong panah liat dorang dan mereka sendiri yang akan terangkan kepada orang dewasa macam mana semut permaisuri bertelur kat ruang bawah tanah. Di sinilah ia jadi sangat menarik bagi saya. Cuba bayangkan tahap keyakinan seorang budak umur 5 tahun yang sedang beri taklimat teknikal kat orang dewasa tentang struktur koloni semut. Ia sesuatu yang menakjubkan untuk dilihat. Dan proses menerangkan semula sesuatu konsep kepada orang lain ni, ini adalah tahap tertinggi dalam taksonomi pembelajaran kan. Kalau anda boleh ajarkan benda tu ke orang lain, maknanya anda benar-benar faham. Tepat sekali. Apabila mereka berjaya melalui ketiga-tiga fasa ini secara terpandu, akan ada satu perubahan psikologi yang besar berlaku dalam diri mereka. Perubahan yang macam mana tu? Ia melangkaui sekadar menguasai fakta sains. Ia menyentuh tentang pembentukan karakter dan kemahiran masa depan. Di sinilah munculnya konsep yang dipanggil pemilikan pembelajaran atau ownership of learning. Pemilikan pembelajaran, okey, kalau kita cakap pasal pelajar universiti yang tengah buat tesis mereka sendiri, konsep pemilikan ni kita mudah nak bayangkan. Diorang tahu diorang kena siapkan tesis tu untuk grad. Ya, mereka mengemudi kapal mereka sendiri. Tapi sekarang kita tengah cakap pasal budak yang
nak ikat tali kasut sendiri pun kadang-kadang masih perlukan bantuan cikgu. Adakah mereka ni benar-benar sedar yang mereka sedang mengawal pembelajaran mereka sendiri? Soalan yang bagus. Kesedaran mereka tu mungkinlah tak dikonseptualisasikan dalam bahasa yang kompleks macam budak universiti. Tapi mereka merasanya secara emosi dan praktikal. Pemilikan pada usia 5 tahun bermaksud mereka sedar yang suara dan idea mereka tu ada kuasa untuk bimbing hala tuju projek. Oh, bila idea dorang didengari. Ya, bila guru cakap, tadi kamu tanya macam mana semut angkat makanan berat. Jom kita cari jalan nak uji benda tu. Kanak-kanak tu akan sedar, oh wow, soalan aku ni penting rupanya. Idea aku yang gerakkan aktiviti kelas hari ni. Betul. Dan rasa kebertanggungjawapan ini buat mereka lebih committed. Mereka tak buat tugasan tu sebab takut dimarahi guru, tapi sebab mereka nak selesaikan misteri yang mereka sendiri mulakan. Dan dalam proses mereka cuba selesaikan misteri tu, contohnya, bila dorang bina terowong semut dari blok kayu tadi, dorang pasti akan berhadapan dengan kegagalan kan? Oh, semestinya. Benda tak selalu jadi dengan lancar. Mungkin terowong yang dorang buat tu asyik runtuh sebab strukturnya tak seimbang. Kalau ini tugasan buku kerja biasa, budak tu mungkin akan menangis dan terus putus asa. Tapi dalam konteks projek ni, apa yang berlaku? Di sinilah terbinanya satu lagi kemahiran masa depan yang bernilai, daya tahan dan kemahiran bersosial. Bila terowong tu runtuh, ia bukan lagi satu kegagalan yang memalukan. Habis tu, ia jadi apa? Ia bertukar jadi satu masalah kejuruteraan yang mereka kena selesaikan sama-sama. Anda akan tengok budak-budak ni mula berunding sesama dorang. Berunding macam mana tu? Seorang mungkin akan cakap, kita kena letak blok yang lebih lebar kat bawah ni. Lepas tu kawan dia mungkin balas, tak, kita guna pita pelekat lah. Mereka belajar berdebat secara sihat. Ya, mereka pertahankan idea mereka dan berkompromi dengan idea rakan. Tanpa mereka sedar, masa diorang asyik bermain tu, mereka sedang mempraktikkan urusan konflik. Kerja berpasukan dan penyelesaian masalah. Semua faedah yang sangat bermakna. Sambil kita merungkai dinamik ni, saya dapat rasakan kenapa ia dipanggil anjakan paradigma. Kita bukan sekadar ajar mereka pasal dunia, kita bagi mereka alat untuk tangani dunia tu. Betul. Ia menyediakan mereka untuk kehidupan sebenar. Mari kita ambil langkah ke belakang sejenak dan rumuskan perjalanan yang sangat padat ni untuk anda yang sedang setia mendengar. Kita bermula dengan meletakkan guru sebagai detektif yang peka menangkap minat dan pemerhatian tulen kanak-kanak di taman permainan. Ya, dan daripada pemerhatian tu, guru tak biarkan kelas jadi huru-hara. Sebaliknya, mereka memandu minat tu melalui 3 fasa berstruktur. Fasa perancangan untuk tengok apa yang dorang tahu. Fasa kerja lapangan untuk letak mereka di kerusi pemandu dan bina memori spesial yang kuat. Dan akhirnya, fasa kemuncak untuk mereka kongsi penemuan dorang. Betul. Dan keseluruhan proses amali ini, ia menghasilkan bukan sekadar pengetahuan yang melekat di minda. Ia membentuk individu kecil yang ada rasa pemilikan, keberanian untuk cuba walau gagal, dan kemahiran berunding. Menakjubkan. Untuk anda yang bersama kita hari ini, sama ada anda sedang bersiap sedia untuk jadi guru prasekolah atau anda seorang ibu bapa yang sedang tengok anak anda main kotak kosong kat ruang tamu, pemahaman ni bagi kita satu lensa baharu. Ya, bila kita hormat rasa ingin tahu mereka dan kita salurkan benda tu dengan cara yang betul, kita sebenarnya benarkan kapasiti otak mereka berkembang pada tahap optimum. Belajar tu bukan lagi satu paksaan, ia jadi satu penemuan berterusan. Ilmu tu akan singgah lebih lama bila ia dijemput oleh rasa ingin tahu, berbanding bila ia dipaksa masuk melalui hafalan kosong. Betul. Ia pandangan yang sangat bernilai untuk kita pegang. Dan sebelum kita menutup tirai perbincangan mendalam kita hari ini, saya ingin tinggalkan anda dengan satu persoalan yang agak provokatif untuk direnungkan bersama. Silakan. Cuba kita dah tengok, melalui kajian berdekat-dekat dari Kop Kaplan dan pakar lain, bahawa kanak-kanak prasekolah boleh belajar dengan sangat cemerlang melalui pendekatan projek yang diterajui oleh minat semula jadi mereka sendiri. Ya, sangat cemerlang bila diberi pemilikan. Persoalannya, jika pendekatan ini sangat berkesan, kenapa bila kita semakin dewasa kita seolah-olah membuang pendekatan fitrah ni? Satu soalannya berat tu. Cuba bayangkan jika ruang kerja orang dewasa, pejabat korporat anda atau sistem pengajian tinggi menggunakan pendekatan pemerhatian di taman permainan ni. Maknanya, kita belajar ikut apa yang kita nak selesaikan secara amali.
Ya, bayangkan kalau daripada kita duduk diam dengar seminar berjam-jam lamanya sebagai penumpang, kita dibenarkan ambil alih pemilikan kerja berdasarkan rasa ingin tahu untuk selesaikan masalah syarikat. Adakah kita semua akan jadi lebih inovatif? Atau adakah kita sebagai orang dewasa ni sebenarnya dah lupa macam mana rasanya menjadi detektif yang melihat keajaiban pada laluan semut di taman permainan? Sesuatu yang sangat patut kita fikirkan. Sesuatu untuk anda fikirkan sambil memandu atau berehat hari ini. Terima kasih kerana menyertai kami dalam penerokaan bermakna kali ini. Teruskan sifat ingin tahu anda dan kita jumpa lagi di masa akan datang.